Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi. Nama saya Puan Nurida binti Ibrahim. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang selama 2 tahun. Kemudian menyambung pelajaran saya di Sekolah Rendah Kebangsaan Tawau Baling selama 3 tahun. Selepas itu saya menyambung pelajaran di sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Pegang Baling dan menamatkan pengajian saya di Sekolah Menengah Sultanah Asma selama 3 tahun. Seterusnya saya menyambung pengajian saya di dalam bidang perguruan di Institut Perguruan Darul Aman Ibda Jitra selama 3 tahun dalam bidang bahasa Inggeris. Seterusnya saya menyambung pendidikan saya di peringkat ijazah muda pendidikan di Open University Malaysia pada tahun 2006. Saya mula berkhidmat sebagai seorang pendidik pada tanggal 1 hari bulan 1 1997 di SK Padang Terak. Banyak kenangan manis yang saya hadapi di sini dan merupakan satu kenangan yang tidak dapat saya lupakan. Kepada anak-anak didik yang teacher sayangi semua, teacher mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata, terkasar bahasa selama teacher mengajar kamu semua. Teacher doakan supaya kamu terus cemerlang di dunia dan di akhirat. Jaga adab. Win or lose tak penting, asalkan kamu fight for it. Usaha tangga kejayaan. Dan jangan lupa selitkan doa untuk teacher setiap kali kamu solat. Terlebih dahulu saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf pada semua warga SKPT, terutama pada pihak pentadbir, rakan-rakan seperjuangan, para pekerja, EKP, cleaners, semuanya yang mengenali saya selama di SKPT. Saya sangat menghargai semua yang ada di sini dan saya sangat beruntung mengenali kawan-kawan semua. Terima kasih pada pihak pentadbir yang memahami dan dengan situasi saya, dan saya mohon maaf sangat-sangat kerana menyusahkan semua orang selama ini. Remember, I will always remember you and everybody. You are all in my heart. Thank you. Hari ini menanam jagung, hari esok menanam serai. Hari ini kita berkampung, tibalah masa kita bersurai.